Setakat bulu betih macam bulu jagung, tiok pun sebelah cukur sebelah dok. Sekadar Kediri lah. Oh, nak masalah, nak arak, jambang boleh shave ikut, boleh lukis bintang, boleh lukis gambar kereta di jambang dia tu. Lepas tu nampak macam banyak piti pakai semak-semak, pakai korok mu. Bahannya atar je sudah. Nah, kamu pun bau belacang. Kononnya daripada Dubai, pada orang tu nipu je kamu pun. Bodoh dok kadar Kediri. Mari mana, mari ladang sawit je, mokpok pun. Buat statement, lelaki luar ni lebih pandai menjaga hati perempuan. Dia gini, jantan ni, kalau nak ke bini orang, tak nanti ke orang luar tu. Orang kapung Cik Iyeh pun, kalau ada lah kapung Cik Iyeh tu. Dia jadi romantik gila babi je. Daun jambu tu nyewak bunga jatuh ke mu. Lagi romantik. Memang dia romantik. Dia nak tipu mu. Mu bodoh duk percaya ke dia. I have business in Dubai. I have business in America. I drive sport car. Mari sini naik Grab. Nak makan pun pinjam pitih dengan mu. Dia akan bagi tahu yang dia ni hebat. Hok mari sini ni datang ke third world country, datang ke developing country. Dia hok cak ayam lah ke. Hok ada harta atau juta tu. Mari atas visa apa ni, expatriate. Visa expatriate A1 tau. Kerja dengan company high end punya company, kelas-kelas bapak besar dia tak pandang mu. Dia tak pergi nak ngayak kamu, lepas tu tanya pasal visa, nak invest macam mana dok. Dia sebelum dia mari tu pekerja-pekerja dia dah buat research dah. Nak invest di Melaya ni macam mana nak buat, macam mana nak dapatkan visa ni, mari tanya mu. If I have a expatriate visa, it's very good, we can do business together. I have gedung di Dubai which is 200 million. Orang Melayu ni lah boleh bodoh. Nganga mulut meleleh air liu, tubik habis air hidung. Telinga pun korek 6 bulan sekali. Tu ada hati nak nikah dengan orang Dubai lah. Cakap orang putih pun tubik angin sen gigi, mulut busuk kohong perbewok. Hok single tu satu hal dah. Hok bini orang ni, tok laki mu tu lah bau tiok. Tentang arak ni bau biarlah kadar Kediri. Orang laki ni hok kerja engineer tu tak ada pula dia kata I nak kahwin dengan Mak Saleh lah. Mu pernah dengar ke jantan-jantan hok kerja hebat-hebat, doktor, lawyer apa semua, tak ada pun dia nak eyeing on Mak Saleh. Padahal betih dia tu lagi licin pada betihmu. Tak ada pun dia kata nak jatuh hati dengan wanita Arab. Padahal hidung bapak comel. Kalau picit ni merah, jatuh daun atas tangan ni bekah ni merah. Betapa comelnya, bagusnya lelaki ini, betapa sejatinya lelaki di Malaysia ni, orang Melayu terutamanya. Tapi tina Melayu, Allah tak kadar Kediri. Kononnya mu nikah orang tu boleh dapat anak video macung, tapi bodoh pemuak mu. Hok mari sini tu memang hok perengah hauk belaka. Hok jenis nak bahang bini orang, nak bahang anak dara orang. Dia boleh dah mu tinggal dah laki dulu taik mu. Kononnya romantic, everyday tanya, mesej. Hi, what are you doing? I miss you. Korok mu. Allah boleh cakap I miss you, I love you, I miss you, I love you. Suka sangat dah. Habis nak khabar kau kapung. Online tu, even Pakistani pun kata dia Arab. Exactly. Asal mu kulit putih sikit, hidung macam sikit, Arab. Orang yang aku jumpa tu, sayang-sayang aku girlfriend kena rembak dengan Arab lah. Kena mengayak sikit, mengayak sikit lembek leher.